Cuk, tengok nasi kita dah masak ke belum? Alhamdulillah nasi dah masak. Kita boleh tutup. Ayam-ayam kita dah makan. Kita buat longkang tu biar air dari mesin kita tu mengalir kat dalam situ. Tu dia kita buat yang baru, yang mana kita buat apa nama tu, lepas kita cuci pinggan tu dia punya saluran tu pembuangan dekat situ. Jadi dia tak, air dia tak apa, tak ke bawah rumah lagi dah. Dia ada dah saluran dia kita buat. Tu sampai masuk dalam sungai bawah sana. Kita korek longkang dia. Tu depan tu ada air. Saya lupa pagi tadi nak beli air. Jadi saya WhatsApp dia tadi, dia baru hantar. Sekejap lagi kita angkat. Kita nak pergi ambil limau. Ini je limau kita. Tengok dah. Tadi kita dah ambil limau kat situ. Sebenarnya limau saya ni mungkin limau kahwin kot. Sebabnya sebelah ni lain. Sebenarnya limau ni saya beli limau purut. Tengok ni. Daun dia ni. Nah, ni limau purut. Nah. Tengok ni limau purut dan ni limau dia lain. Nah, ni. Dia satu batang. Tengok, nah. Kan? Satu batang ni dia ada 2 dahan. Betul ke saya cakap? Sebelah ni limau purut, sebelah ni limau ni. Saya pun tak tahu limau apa ni. Tapi okeylah, dua-dua saya boleh guna. Nah, ni limau purut dia. Yang ni limau, tak apa nama limau ni. Saya kurang pasti limau ni apa nama. Tapi masa dia kecil dia memang limau purut lah saya beli. Tapi bila dia besar, saya tengok daun dia ada 2 jenis. Sampai dia ada buah ni. Baru saya percaya yang dia ni satu batang ada 2 bahagian, 2 limau. Ataupun memang dua-dua ni limau purut, beza dia daun saja. Betul ke kawan-kawan? Saya tak pasti. Sebab kat kampung saya ni jarang orang tanam limau purut. Susah nak sebut. Kampung saya ni jarang tanam. Sebab tu saya tanam, sebab saya suka makan tom yum apa semua tu. Bolehlah kalau dah tanam macam ni, kita boleh tak susah dah nak cari. Jomlah, saya nak ambil cili. Sini tak ada yang masak. Tu banyak masak. Tapi 2 hari lepas saya dah ambil juga. Nah. Sayang kalau kita tak petik cepat-cepat, nanti burung makan. Nah. Ni. Alah, jatuh pula. Nah.
Sebelah sini tak ada yang masak. Sebelah sini pula ada. Tengok nah. Kita ambil lah. Nah. Cantik kan? Nah. Yang ni tak ada yang masak lagi. Masih hijau-hijau. Jomlah kita naik. Tak ada yang masak dah. Panas. Panas. Ini yang kita dapat hari ini. Ini kita dapat pagi ni. Yang ni 2 hari lepas. 2 hari lepas pun saya ambil yang macam ni juga. Tengok semua dah masak. Sekejap lagi saya nak masuk dalam peti sejuk lah. Sekali. Okay, hari ini kita masak ayam kari kicap. Ini permintaan anak saya ya. Dia suruh buat pagi tadi sebelum dia pergi sekolah. Mama boleh tak buat, dia kata ayam goreng, ayam kari kicap. Jadi kita buatlah. Sekarang ni saya nak tambah air. Kita tunggu. Kita tunggu dia mendidih dan kita tunggu dia mengering sedikit. Lepas tu kita tutup. Masak. Saya tak buat video ya. Sebab saya nak cepat. Saya tak buat video panjang hari ni. Kita buat video singkat. Dah siap. Sekarang ni saya nak masukkan daun 5 purut. Bagi dia wangi. Okay, macam ni je lah lauk kita hari ni. Okey kawan-kawan, kita dah habis jemur baju. Tengok cuaca sekarang ni. Tapi panas sangat-sangat. Saya nak mandi lagi. Memang lepas saya buat video, selalunya saya akan mandilah. Sebab terlalu panas. Walaupun cuaca dia macam ni. Nampak awan hitam. Tapi panas sangat-sangat. Saya nak mandi. Lepas mandi, saya nak lipat baju. Okey, siap. Kita lipat dah, siap. Okey. Baju yang pagi tadi yang kita jemur tu pun kita dah lipat sekali.